Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan pengacara majlis, yang kami hormat Unsur Perberangan. Salam sejahtera, salam Sarawak Majul Makmur, salam segulai sejalai, terus kemudian salam di awang di asum yang so barangnya di negara mati beratua sembah sedia madis para pinanak menudiki di Kapau Semedah negara mati. Bagi subis hukum dia tabi hormat yang Cepol Matius, dia wakil pegawai perkadil UNESCO di Pejabat Rakyat Kecil Pedawang. Tapi hormat kemudian Bukan Friday anak limo yang pengurusi Biro Wanita Prasudang selaku pengurusi pengelola Ngaramati Ngaram Gawe Merun Kasah. Tapi hormat koyon Kapung Ta, Kapung Oskin Matus, Kapung Kapung Sidang. So para ketua masyarakat anu bisa mando Rami Barata Ngaramati, kemudian tapi hormat pun para EJK Biro Wanita, EJK Kapolri Semedang, pengelola Rami Ngaramati Gawe Kasar, Jabatan Kasar, ahli-ahli Biro Wanita, para tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sengas isku angin juga terima kasih sama barangnya sebab barangnya mungkin jemputan dan sama-sama ando sama datin. Jadi kemudian tanya kepada Biro Wanita sebab mengatur berkasah dalam hati. Memang yang sudah dirami yang barangnya Ngaramati memang pergi ke daya pegawai di Kapung Kalu Pak Sedengah Datuk Member Parlimen Dr. Datuk Limonin Gidino, jadi bit dua kita bersama-sama menunduk di Kapung Semedah Ngaramati. Bu ingatkannya kalau negara EJK Kapung Semedah negara semangat naku dari kami buku perdaya berbau mungkin sama sikit dengan ni tujuan kita ada pegawai minta gawe. Jadi nang cerita sikit dari anak itu paham nang buku dari sikit nang ni penyelebis gawe tak dayong atau kaum daya garami anu dibetul. Ngaramati juga dari segi sambutan barangnya menyambung paham dari segi pengrami gawayati, namun di kebetulan gawe tak juga dari segi adat bersam akad kuku bersam yang tada ini main buang dari segi pemakai dari segi pengumuman dari segi karya-karya dari segi syukur adat bersam kebudayaan nanti. Ini boleh melambangkan kebudayaan kaum Melayu dan kita ingin menyebut semua kebudayaan ini oleh kerana lama-lamaan ia tidak akan menjadi suatu warisan bagi kita. Itu sebabnya kita kalau boleh mengadakan sekurang-kurangnya dalam 2 bulan dalam setahun, yaitu bulan Mei belum gawai, dan selepas 1 hari bulan Jun kita teruskan untuk mengadakan gawai sama ada penutupan gawai ataupun pembukaan gawai. Pada masa yang lampau kita merayakan gawai bulan 5 sudah, kerana kita mengadakan terutamanya dari segi pembukaan makan beras baru
seterusnya mengadakan dari segi penentukan pegawai. Jadi itu adalah minta supaya kita meneruskan warisan ini, teruskan kebudayaan ini, dan lama-kelamaan generasi baru akan mengadakan kebudayaan ini kepada anak-anak muda kita yang datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mempersembahkan tarian-tarian. Kita harap bahawa pada masa akan datang yang serta dengan permainan gong, serta dengan tarian-tarian yang sesuai. Dan kita selalu mendengar apakah tarian Bidayuh yang memang keunikan tarian Bidayuh. Jadi barata kebenaran berjam Bidayuh jarang takis seperti ini, jarang tak puan mungkin gaya kerana ataupun di tarian kaum Bidayuh. Jadi Majlis Adat Istiadat telah memikir bersama-sama bagaimana apakah yang sebenarnya ikonik untuk tarian-tarian Bidayuh. Jadi itu terpulang kepada tema-tema yang ada. Di tema yang tarian Bidayuh yang selalu diadakan adalah tarian berjam Bau, iaitu bersama dengan tariannya, dan ada juga untuk kaum perempuan di Jeko, dan ada juga rejang-rejang penyerami. Itu kita akan melihat bagaimana untuk memberi galakan kepada generasi baru, kepada semua tarian-tarian ini yang sebagai ikonik untuk kaum tarian kaum Bidayuh. Maka dengan itu kita berusaha sekarang untuk kerjasama dengan berbagai pihak, bersama dengan Majlis Adat Istiadat, bersama dengan agensi kerajaan seperti Kementerian Pelancongan, bersama-sama dengan mereka yang faham dari segi tarian-tarian yang ada. Satunya, keduanya kita berusaha juga untuk mengadakan suatu latihan yang khasnya untuk tarian-tarian Bidayuh ini, kerana ianya akan memain peranan penting pada masa yang akan datang. Itu adalah suatu usaha yang kita melihat dari segi kampung-kampung yang mempunyai kebudayaan yang sudah turun-temurun. Misalnya di kampung Perbia, di kampung Adang Rais, di kampung-kampung yang sudah lama memegang budaya mereka. Jadi itu adalah akan menjadi suatu peristiwa majlis di mana mereka akan mempamerkan kebudayaan mereka, dan kita harap bahawa dengan adanya pameran ini, latihan ini, semasa akan datang di mana pameran itu akan dipergunakan dalam produk peloncongan khasnya di kawasan-kawasan Kampung Adang Rais, Berianam dan Perbia. Jadi itu adalah alat tuju kita untuk mengekalkan adat resam, alat tuju kita untuk mengekalkan. Yang penting ialah kalau boleh kita mengkomersialiskan dari segi budaya ini, dan dengan itu kita harus mempunyai profesionalisme, mempunyai penari-penari yang sudah mahir. Dan saya mengucapkan terima kasih malam ini melihat dari segi kegemaran yang ada pada anak-anak kita, muda kita. Saudara-saudari, saya ingin beritahu bahawa alat tuju untuk pelancongan di kawasan N19 Bambung ialah sebagai kawasan N19 sebagai ikon kebudayaan untuk kaum Bidayuh, bermula daripada Kelapung sampai ke kawasan di Sitang, sampai ke kawasan di Perut, sampai ke kawasan Giana, dan seterusnya ke kawasan Perbia. Dan kita sedang merancang sekarang bagaimana untuk mengadakan produk-produk pelancongan di kawasan-kawasan, termasuk juga tarian-tarian permainan gong, dan termasuk juga dari segi warisan kebudayaan yang ada. Itu sebabnya
kita ingin mengatakan betapa pentingnya kita melaksanakan peristiwa Majlis Gawai supaya pada masa akan datang Majlis Gawai ini menjadi suatu peringatan untuk mengumpul dan melatih anak-anak kita dalam kebudayaan semada dan tarian ataupun permainan bola. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas kerjasama di seluruh kampung Sumedang, di mana apabila saya merancangkan program-program pembangunan semuanya hampir berjaya. Dan malam ini saya mengucapkan terima kasih peluang untuk mengikat daripada dagang sistem. Tahun-tahun lalu sebelum jelbu COVID, kita telah mengadakan dagang sistem, dan dengan dagang itu ikan-ikan masih kekal di kawasan-kawasan Teluk Bawang baru. Dan saya ucapkan terima kasih untuk mencari peluang makan ikan dari sana pada malam ini. Dan saya ingin mengumumkan dari segi projek-projek yang telah pun diluluskan dalam tahun yang lepas. Untuk tahun 2015 kita meluluskan peruntukan sebanyak 200,000 untuk menaik taraf jambatan menuju ke Dewan Serbaguna, itu jambatan yang sebelah sana. Dan sebenarnya kita telah meluluskan peruntukan sebenarnya sebanyak 5 juta dari segi semua kawasan-kawasan yang meliputi kawasan-kawasan jalan yang menuju ke kawasan dari kawasan sana. Itu sebabnya kita mengelilingkannya, dan itu adalah daripada pihak JKR. Peruntukan sisa daripada penguh di settlement scheme, dan apabila ada saving di sana, pihak daripada Naim Chandra bersetuju untuk menyerahkan duit tersebut untuk mengadakan jalan, kerana Kampung Sumedang juga telah berkorban untuk menyerahkan tanah mereka untuk resettlement scheme di kampung-kampung Semban, Kampung Said, Kampung Gejoy dan Kampung Bojong. Maka 5 juta yang daripada saving daripada pembangunan DRS telah pun dibangunkan untuk jalan mengelilingi kampung atau ring daripada Kampung Sumedang. Itu sebabnya kita lihat bahawa ada jambatan di sebelah sana. Seterusnya pada tahun 2016 saya telah mengulurkan peruntukan sebanyak 200,000 untuk bina baru tempat letak kereta di kawasan sini dan kawasan sebelah sana juga. Dan 2020 saya juga telah membagikan bina baru Astaka yang di sini, yaitu Dewan Serbaguna dan Astaka. Dan tahun 2021 peruntukan sebanyak 100,000 untuk bina baru kemudahan perkelihan di tepi sungai Kampung Sumedang. Saya dibagi tahu oleh yang mulia kita, yaitu Ketua Kampung, bahawa yang sudah siap dan banyak orang sudah datang untuk berkelah di tepi sungai Kampung Sumedang. Untuk 2022 kita akan memperuntukkan sebanyak 150,000 untuk jalan menetara jalan pertanian, jalan batu, takanku, dan ianya telah pun dilaksanakan oleh pihak DID. Untuk 2023 kita telah pun juga mengulurkan 200,000 naik taraf jalan kampung di seluruh kawasan Kampung Sumedang. Ianya dilaksanakan oleh Majlis Perbandaran Padawan. Dan untuk tahun 2025 tahun ini kita faham bahawa jambatan gantung Kampung Sumedang banyak sudah rukun, dan saya bagi peruntukan sebanyak 100,000 untuk baik pulih jambatan gantung di Kampung Sumedang. Belum dilaksanakan, tapi tahun ini harus diperbelanjakan peruntukan ini. Dan dari segi naik taraf, kita juga telah mengadakan jalan pertanian di kawasan kebun kelapa sawit. Kita telah mengagihkan sebanyak 1.6 juta yang dilaksanakan oleh JKR untuk kawasan-kawasan penerokan baru, di mana mereka yang ingin mendirikan rumah di kawasan-kawasan tersebut boleh silakan, oleh kerana jalan akan dinaik taraf pada masa-masa akan datang. Ini adalah projek-projek di Kampung Sumedang
dan kami mengucapkan terima kasih oleh kerana pelaksanaannya dan penyelenggarannya adalah dengan baik, di mana tidak ada projek-projek yang sangkut, tidak ada projek-projek yang tidak memenuhi speknya, dan itu adalah menunjukkan bahawa orang kampung bekerjasama dengan pihak-pihak agensi untuk menyiapkan projek-projek ini semua. Keduanya, saya belum mendengar dari segi perkara negatif apabila kontraktor datang untuk melaksanakan projek-projek tersebut. Tidak ada kontraktor yang berkomplain di mana jengkera mereka dicuri dan bahan-bahan mereka untuk membangun projek mereka, laksanakan projek mereka dicuri juga. Semua ini tidak berlaku. Dan itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih kerana pelaksanaan projek yang kita agihkan adalah dengan lancarnya. Saudara-saudari, saya mengucapkan terima kasih atas semuanya itu kerjasama yang ada. Jadi malam ini saya tidak ingin berpanjang lebar, hanya untuk mengatakan selamat menyambut gawai dan selamat menuntut Merengkasa, dan seterusnya pada masa akan datang kita akan datang berjumpa lagi dalam suasana yang indah, dan dalam masa akan datang kita akan berjumpa di mana gawai ini akan menjadi satu gawai yang lebih makna lagi. Saya ingin mengucapkan tahniah juga. Saya diberitahu oleh Ketua Kampung tadi di mana malam ini kita ingin memberi sumbangan kepada anak-anak yang bercemerlang. Tahniah kepada anak-anak kita yang akan menerima sumbangan. Tahniah kepada mereka, dan saya harap bahawa sumbangan ini akan menjadi satu insentif yang berlanjutan, dan pada masa akan datang kita harap bahawa dengan adanya kecemerlang ini, pengiktirafan ini, anak-anak kita akan bergiat untuk mempunyai watak dan semangat kecemerlangan pada masa akan datang. Ini adalah penting oleh kerana kita melihat bahawa kalau anak-anak kita mundur dan anak-anak kita tidak ingin belajar, maka akhirnya mereka akan tidak ingin bersaing antara satu sama lain, dan seterusnya pada masa akan datang mereka juga akan menjadi lemah ataupun lembut dari segi persaingan dalam pendidikan. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih oleh kerana dalam program pendidikan ini saya mengelakkan anak-anak di peringkat tingkatan 6 ataupun darjah 6, di mana mereka kalau boleh memberi peluang untuk menduduki peperiksaan Yayasan International School. Yayasan International School ini adalah suatu sekolah yang bertaraf antarabangsa, dan apabila mereka meluluskan peperiksaan itu, mereka diberi peluang untuk bersekolah di kolej-kolej tertentu itu, dan harap pada mereka yang lulus, mereka akan pergi ke sekolah, 6 sekolah di Kuching, di Semangguk, di Semarahan, di Sibu, di Miri, dan di Bintulu. Apabila mereka pergi ke sana adalah full boarding school, dan semuanya dibiayai oleh Yayasan Sarawak. Tujuannya ialah apabila mereka bercemerlang dan kelulusan nanti, semua pendidikan mereka setakat universiti akan dibiayai oleh Yayasan Sarawak. Cara ini ialah untuk menyediakan anak-anak generasi baru untuk tahu bagaimana untuk bercemerlang, dan seterusnya kalau mereka bercemerlang, mereka akan dipilih untuk pergi ke kawasan-kawasan ataupun bidang-bidang yang tertentu untuk menyediakan Sarawak untuk menjadi junior tunjang kepada perkara-perkara yang berlainan daripada perkara-perkara yang didapat di semenanjung Malaysia. Ini adalah hal tuju kepada kita semua, dan kita harap bahawa ibu-ibu, bapa-bapa mengambil cabaran ini untuk menggiatkan anak kita menjalankan pendidikan secara global, pendidikan secara internasional,
dan pendidikan secara menyeluruh untuk teknologi, untuk engineering, untuk maths dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pergalakan ini. Ini adalah hal tuju kita semua. Kita harap bahawa ibu-ibu, bapa-bapa mengambil peranan ini bersama-sama. Harap-harap pada masa akan datang gawai kita lebih makna lagi, di mana kita melihat bahawa anak-anak di kawasan ini boleh bercemerlang juga. Baru-baru ini saya sangat digalakkan apabila saya melihat anak daripada Kampung Bojong Pain telah lulus SPM dan straight A, walaupun dari keluarga miskin, tapi dia belajar di SMK Stampin dan dengan semuanya cemerlang, dia tak dipilih untuk ambil kursus perubatan di Unimas. Oleh kerana walaupun dia dari negara miskin, tapi dengan itu menunjukkan bahawa kita walaupun cabaran-cabaran kemiskinan dan sebagainya, anak-anak berdayu mempunyai kaliber juga untuk bercemerlang, asalkan mereka rajin, asalkan mereka giat, dan asalkan mereka tahu bagaimana untuk bersaing antara satu sama lain. Dengan itu adalah satu contoh. Dan untuk tahun 2024 kita telah menerima laporan di mana 14 daripada anak-anak daripada kawasan N19 Mamung telah berjaya untuk lulus Yayasan International School ini, dan mereka sekarang sudah lulus. Mereka semuanya sekolah di Yayasan International School di seluruh kawasan di Kuching, di Semarahan dan juga di Semenggong. Kita harap bahawa apabila mereka lulus pada masa akan datang, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masa akan datang untuk memimpin negara Sarawak, untuk memimpin anak-anak kita, dan seterusnya mereka akan menjadi orang yang berguna kepada generasi baru. Oleh kerana mereka mempunyai peluang untuk dididik kawasan-kawasan di luar bandar, ada di kawasan luar negara pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Atas kesediaan Yang Berhormat Dato' merasmikan majlis kami. Sekali lagi tepukan untuk Yang Berhormat Dato' kita. Dengan sukacitanya, majlis juga turut menjemput Puan Pengerusi Biro Wanita untuk mengiringi Yang Berbahagia Datin Lee Chai Fong serta kesemua tetamu jemputan di meja VIP untuk sama-sama berada di atas pentas bagi menyempurnakan majlis Nuak Beram, Nuak Pin Beram ataupun toasting sebagai simbolik penutupan kepada Rami Gawai Berkasa BIS Padang 2025. Dipersilakan. Kita persilakan urus setia bagi upacara Nuak Pin Beram untuk bersedia dengan pin beramnya, dan kita sediakan khas kepada tetamu jemputan kita pada malam ini. Dan untuk makluman Yang Berhormat Dato', Datin dan juga tetamu jemputan kita, pin beram nanti khas daripada Kura-Kura Coffee. Ini adalah homemade daripada Kura-Kura Coffee. Okey, kita persilakan seorang satu untuk mengambil sembuang, kalau saya tak salah, betul kan sembuang? Sembang, okey. Dan kita isikan khas dengan air beram, beram Roselle ya, Yang Berhormat Dato'. Mungkin wangi baunya. Jadi kita akan persilakan Yang Berhormat Dato' dan juga warga Kampung Sumedang untuk sama-sama berdiri. Kita bawa air minuman masing-masing. Sila angkat biar anda air minuman yang ada bersama-sama untuk sama-sama toasting kita pada malam ini ya. Okey, kita akan buat 3 kali toasting. Kita persilakan juga warga, bapa-bapa kita
Jadi kita mulakan posting yang pertama untuk kita beri mic kepada YT. Kita berikan kepercayaan kepada yang berhormat kita untuk melakukan toasting para teratas selama 3 kali. Okey, dipersilakan yang berhormat YT. Silakan. Jadi kita sama terus untuk kawai 2020. Jadi kita jauh apa kan? Ni mau tahu untuk disidang jadi yang para kampung sedang supaya barang sama-sama maju ke 2020 ke 2026. Jangan terus kau komunitas supaya barang rajin nak kerjai. Jangan dua. Okey, sama-sama tak nak pinta. Semoga rasa beram proses ini yang dinikmati oleh yang berhormat. Sedap lalu ketekak ya. Sedap okey. Terima kasih yang berhormat Datuk. Jadi kita persilakan yang berhormat Datuk dan Datin juga tetamu jemputan untuk kembali ke tempat duduk untuk upacara kita yang seterusnya. Hadirin sekalian, tiada yang baharu sekiranya tiada golongan lama yang lebih berpengalaman. Sambil menjamu selera atau cara majlis diteruskan lagi dengan persembahan nyirindang yang akan dipersembahkan oleh wanita-wanita bis pedang yang berpengalaman. Kita persilakan persembahan nyirindang. Dan selepas ini wanita-wanita kita ini akan membawa atau menjemput yang berhormat Dato' dan juga yang berpakaian Datin serta tetamu jemputan kita di meja VIP untuk sama-sama ngenik sanggar. Ya, jadi warga kampung sekalian, sama-sama kita saksikan pertunjukan ngenik sanggar yang seharusnya tidak luput ditelan zaman dan seharusnya generasi masa kini mempelajari apa yang kita ada selama berkur lamanya. Jadi sama-sama kita tetamu-tetamu jemputan di meja yang lain boleh juga terus serta. Kita persilakan
jemputan kita yang turut menjayakan upacara Nopin Berang dan juga Ngening Sanggal. Belum habis sebenarnya YB. Kita ada satu lagi simbolik terakhir iaitu Merun Kasa. Jadi sekali lagi kita tampilkan yang berhormat dan juga yang berbahagia datin juga tetamu jemputan kita diiringi oleh Puan Pengerusi untuk melakukan upacara Merun Kasa. Merun Kasa kita pada malam ini. Okey, kameraman sila bersedia, videoman juga boleh bersedia untuk kita sama-sama saksikan upacara Merun Kasa Bis Bedang 2020. Okey, dengan kiraan 1, 2, 3. Sama-sama Merun Kasa. Tanda simbolik penutupan gawai bagi tahun 2025. Tepukan untuk yang berhormat Datuk, warga Sumedang sekalian. Ya, itu dia, berjaya dilakukan. Itu bohong, bohong ya.